You nak tahu tak kenapa kebanyakan trader tak konsisten? Okey, kenapa kebanyakan trader dia tak boleh konsisten dan gagal? Dan kenapa dia cari banyak-banyak teknik tak jadi-jadi, tak dapat hasil yang dia harapkan? Nombor satu, ini cara dia lah. Okey, dia ada macam contoh konsep saya selalu tekankan, dia ada konsep ialah satu trading game plan di mana you be able untuk ada satu proven trading method. Itu trading, semata-mata fokus trading. Yang kedua ialah dipanggil iaitu consistent game plan. Bukan saja trading tapi you be able untuk ada consistency, itu penting. Lepas tu pada masa yang sama jugalah you ada iaitu dipanggil ialah scaling game plan. Alright? Dan last kali lah legacy game plan lah. So those thing, apa yang saya kongsikan pada you adalah benda yang sangat-sangat praktikal di mana ini akan bantu you konsisten dalam trading. Okey, kenapa dia gagal? Nombor satu ialah terlalu mencari teknik yang sempurna, guys. Teknik ni dia tricky sikit. Satu contoh, kalau you kata ialah probability based on win-loss ratio, itu tak boleh kata 100% sebab dia bergantung kepada risk-reward ratio. Jadi you're talking about win-loss ratio, dia juga expose pada risk-reward ratio. Okey, saya mungkin tak tekankan lah apa benda secara detailnya benda tu. Tapi the whole game ialah untuk you tahu, iaitu you tak boleh mengharapkan probability tu sebenarnya. Okay? Sekadar untuk tengok teknik tu proven, ia boleh based on data lepas, tetapi untuk you hadapi konsisten akan datang, dia tidak mencerminkan 100% macam tu. So you kena faham ada angle yang berlainan. Okay, so satu. Dan angle berlainan tu saya akan jelaskan lah lepas ni kan. Lepas tu yang kedua, iaitu antara sebab gagal sebenarnya dia tak faham konsep berapa capital dan juga berapa management untuk jaga konsistensi tu. Sebab dia terlibat dalam topik kedua, dipanggil low risk money management. Topik ni penting, guys. Okay, sangat-sangat penting. Low risk money management ni sebenarnya paling kecil lah, yang paling elok sesuai untuk measure ialah $1,000 lot size 0.01. Okay, maksudnya modal $1,000 lot size 0.01. So ini dia punya key dia. Maksudnya kalau you ada $10,000, you guna 0.10. Dia macam tu. Kalau you ada $5,000, 0.05. Dan layer 1-2 je. Okay, untuk orang baru lah. Orang lama dia boleh bagi 2 ke 4 kan. Okay. So jadi ini key dia penting. Sebab tapi ramai orang gagal nampak benda ni ialah pasal dia tak faham konsep iaitu low risk high return. Sebab in order untuk dapat low risk return, dia kena konsisten dulu. Dan konsisten ni pula dia akan low risk low return. Pasal apa? Cuba you bayangkan 0.01, okay, guna $1,000, lepas tu dapat $10. Itu yang kata tak kaya. Tapi fikiran kan, train of thought, dia mesti fokus kepada percentage. Okay, tengok percentage pula dia tak ada 0.01 dapat $10. Sebenarnya itu melambangkan 1%. Sebab $10 daripada $1,000 itu 1%. Jadi ni saya nampak ramai yang sebenarnya big mistake lah dalam trading, yang diorang sendiri tak faham dan tak ada keupayaan untuk jelas ataupun guna ni secara sebaiknya. Dan last kali, kenapa orang tak konsisten lah, inability untuk build, bagi saya milking cash flow. Ni most important game. Ramai orang nak duit beribu-ribu tapi dia tak faham soal ni. Macam mana aku nak squeeze out cash flow aku daripada sini. Ni yang saya nampak ramai yang gagal sangat-sangat kes ni lah. Jadi milking cash flow tu contoh, as simple as you boleh buat 1% daripada $10,000. Okay, 1% $10,000 $100, guys. Kalau you boleh make dalam 1% sehari pun, ibarat $10 daripada $1,000, itu dah make ialah lebih kurang $100 sehari. 400 lebih bang. Ni game dia. Game ni simple tapi ramai, most people gagal benda ni. Okay, so ni idea basic dia. Dan pada sama juga dia ada layout pada foundation saya buat. Dan kalau you betul-betul berminat untuk macam mana konsisten, modal selamat dan boleh skill gila-gila, memang you kena join dia juga, follow saya. Alright, so jumpa lagi.